Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula terus dengan bicara malam ini, satu topik yang memang menjadi pilihan ramai sebenarnya. Sebab apa? Antara yang paling banyak orang jatuh sakit ataupun sakit adalah disebabkan oleh sakit. Ataupun kadang-kadang membolehkan kita jadi sakit setelah kita dapat penyakit yang tak sakit. Contohnya, kita dapat penyakit diabetes. Betul tak? Kita dapat high blood pressure. Dia sebenarnya tak sakit sangat. Kecuali kalau ada high blood pressure yang ada sampai pening kepala, sakit leher semua kan. Atau berat-berat inilah, belakang semua rasa macam nak pitam pun ada juga kan. High blood pressure. Tetapi macam diabetes kadang-kadang dia tak berapa teruk. Cuma kadang-kadang kebas-kebas sikit-sikit. Kalau kencing lebih semua tu belum ada sakit apa-apa. Pun boleh membawa sakit. Tapi saya nak pilih penyakit-penyakit yang biasa you dengar dan biasa you kena. Dan mungkin kalau you tak kena pun kawan you, adik-beradik you mesti ada seorang dua yang kena. Kita pilih 2 atau 3 penyakit cukup. Yang betul-betul membawa sampai penderitanya yang amat sangat. Satu ialah arthritis. Dan jangan main dengan arthritis. Termasuklah kes-kes yang belum kena arthritis atau adik-beradik sepupu dia macam bunion, tahu tak? Plantar fasciitis, pernah dengar kan? Atau sciatica, pernah dengar tak? Ni sakit-sakit urat, sakit-sakit belakang terutama sekali. Low back pain is very, very painful. Kalau kena sciatica, selalu saya dah cerita, you tak larat nak dengar kot, yang shooting macam elektrik turun kat belakang paha tu, sampai ke betis, sampai ke tapak kaki pun, sampai terkejang-kejang tu, sakitnya. Ataupun sakit gout lah. Siapa lagi yang boleh cerita? Kadang-kadang ramai orang cakap je, tapi dia tak pernah kena. Dia tak tahu sakit macam mana kan. Lebih teruk pada kanser. Biar saya terus terang cerita, dia lebih teruk pada kanser. Kenapa saya boleh cerita dan boleh bagi tahu dengan begitu yakin? Sebab berpengalaman lah. Okey, sebab pengalaman tak sama dengan textbook. Dia textbook boleh kata sakit daripada 0 ke 10. Cuba you tulis kat I, kalau you sakit gigi sekarang, you per 10 berapa? 9 ke, 8 ke, kalau 7 ke atas tu memang dahsyat lah. Tapi kalau 6, 7, 8 masih lagi boleh tahan. 4, 5 sakit macam demam, sakit gigi sikit-sikit. Tapi sakit gigi yang 9, 10 per 10 pun ada. Tapi orang yang selalu sakit-sakit badan, lengur-lengur, itu 2, 3 lah per 10. Faham tak faham ni? Okey. Jadi saya nak cerita pada you all ni sebab masalah sakit ni dan menguruskannya. Pain management is very, very, orang kata apa, challenging. Dia amat-amat mencabar. Sama ada pesakit sendiri yang kena banyak sabar dan juga perawatnya. Kalau tak sabar, tak boleh handle. Sebab kes-kes ni, macam orang kata, pepatah mengatakan, 1000 masalah dalam hidup kita ni. Punyalah banyak. Tapi bila benda ni satu datang, yang saya cerita malam ni, satu daripadanya cukup. You akan lupa yang lain daripada 999 punya problem. Tinggal satu je problem you. Betul-betul. Now you have 1,000 problem, but when the pain comes, real pain, you have no problem. You have only one problem left. Berarti kita cuma tinggal satu je sebenarnya nak fokus ni. Sebab sakit kalau dah datang, dia diberi definisi sakit ni adalah satu sensasi atau satu rasa yang orang tak suka. Kalau dah teruk sangat 10 per 10 punya skor tu, memang bukan tak suka, memang perit dan menderita dan meraung-raung pun. Jadi bukan soal tak suka saja. Tapi sakit secara menyeluruh memang unpleasant. Maksudnya benda yang orang tak suka dan orang rasa perit. Dan dia juga melibatkan emosi. Pengalaman emosi semasa orang sakit ni yang kadang-kadang memainkan peranan cukup penting. Jadi emosi dan fizikal punya sakit ni, Masya Allah, terhadap sesuatu yang sama ada actual, luka betul, patah betul, ataupun terpelecuk betul masa tu, atau accident betul, itu actual. Ataupun yang potensi nak bermasalah. Contoh, kalau ada crack yang tak nampak, they call it hairline fracture.
Ramai orang dewasa, bila dia terhentak sikit, kalau dia jatuh ke, nak terduduk ke, dia tahan dengan tangan. Pernah dengar cerita tu tak? Ataupun you pernah kena? Dia terhentak tangan macam tu, terbuka, letak, nak tampan badan lah konon, habis. Malam tu bangkak, nak pakai baju pun tak boleh, betul? Pergi cek, tak ada apa, no problem. 2 minggu kemudian nampak hairline fracture. Sebab fracture ni kadang-kadang tak nampak. Cuma sakit tu orang kata apa, nak pegang kertas tisu paper pun tak boleh punya sakit. Betul. Dan kadang-kadang dia datang dengan bengkak, kadang-kadang dia datang dengan inflamasi, merah, panas semua kan. Tapi kadang-kadang dia tak nampak apa pun, sakit yang amat. Dan kenapa setengah sakit tu, dia ada 2 jenis. Satu dia panggil fast pain, pain yang dalam masa tak sampai 0.1 second tu dah naik full. 0.1 second ni lama mana you boleh bilang ke? Maksudnya masa tu you cucuk ambil darah, katakan masa tu lah you rasa dia punya cucuk tu. Sebab tu doktor ataupun yang nak ambil darah tu kata, okey tahan sikit ya makcik. Masa dia kata tahan tu pun dah rasa sakit. How fast the pain can be kadang-kadang sebelum cucuk lagi dah sakit, betul? Itu dia panggil, satu konsep fast pain, satu dia panggil slow pain. Pain tu, sakit tu perlahan-lahan dan dia lebih berpanjangan, betul-betul. Dan yang fast tu selalunya yang jenis localized lah. Kena duri ke, selagi mana duri itu tak dikeluarkan atau selumbar ke apa-apa, betul? Dia akan ada selama-lamanya. Okey, kat situ bahkan lagi meneruk, boleh bengkak, boleh kena nanah semua, betul? Tapi biasa-biasanya kalau terluka dia localized. Kat situ saja. Contoh saya ambil jari kita lah, terkena jarum ke apa-apa. Okey, itu fast. Bila dia hilang dia punya ni, jarum dia dah tarik keluar ataupun dah dicabut, lepas tu you tekan beberapa lama, darah tu dah berhenti semua, insya-Allah dalam masa-masa tu juga boleh rasa lega, kan? Tetapi kalau yang satu jenis lagi tu bukan saja dia tak localized, dia boleh bengkak, dia boleh bersambungan sakitnya. Dan setengah sakit pula boleh refer, boleh di-refer. Atau refer tak? Maksudnya contoh macam sakit refer jantung lah. You mula-mula kadang-kadang tak ada langsung kat dada ni. Dia terus kat bahagian lengan belah kiri rasa sakit, rasa lemah dulu. Itu signal-signal yang dipanggil referred pain. Sakit liver tu apa? Hati kita yang sepatutnya kat sini kan, belah kanan ni kan. Cuba pegang liver you. You tekan-tekan rasa macam doktor kata ada liver problem. Tapi sakitnya tak ada kat liver. Rupanya sakit kat mana? Bahu dan belakang tengkuk ni, belah kanan. Ada sesiapa kat duk sakit je belakang kanan, asyik main belah rusuk kanan. Dia ada saraf-saraf yang bersamaan. Jadi kes-kes ni dia melibatkan saraf lah, apa lagi kan, sebab yang merasa sakit kat otak ni sehingga kan kalau yang slow pain punya jenis tu dia sampai boleh kenapa mengganggu tidur pun dan mengganggu emosi pun. Sekejap lagi saya cerita, sebab saya nak ajar sedikit fiziologi advance sikit lah malam ni, sebab cerita-cerita gout, cerita arthritis ni selalu dah kita ceritakan. Tapi malam ni kalau saya cerita macam mana sakit tu boleh datang, macam mana terjadinya sakit tu, you barulah faham kenapa Tuhan tu dia amat kaya, design dia sampai sakit pun dia ada orang panggil proses-proses macam mana body kita sendiri melawan sakit tu. Kalau sampai kita sakit tu dah tak boleh tahan sendiri body kita, berarti dah teruk lah tu. Dan selalunya orang yang rasa sakit ni body kita dah tak tahan lah kan, sebab tu dia rasa sakit. Okey, contoh boleh tengok sini. Okey, ni saya buat gambar aja, tak elok lah, tapi supaya you senang faham, saya nak cerita sikit je. Okey, kalau you dapat perhatikan, katakan saya mulakan you kena cucuk kat jari kat sini. Okey, katakan kena cucuk ujung ni lah, kena cucuk. Apa you rasa? Okey, you rasa sakit. Sakit tu rasa kat mana? Rasa kat sini, kat otak ni. Okey, bergantung kat mana dia punya asalnya. Sakit tu katakan jari ataupun siku ataupun kat lutut lah terjatuh. Dia naik kat sini dan dia ada dia punya peta kat sini. Lutut kat mana? Jari you kat mana?
So dia sampai kat situ, ada signal tu akan merasa sakit. Dan bila sakit tu nanti dia hantar balik signal kat bawah, rupa-rupanya otak Tuhan bagi ada hormon-hormon seperti dopamin, seperti endorfin, dia keluarkan. Lepas tu bila sampai balik kat wire ni lah, saraf kita tu, dia ada to and fro. Dia ada highway, macam nak pergi KL, pergi Penang lah katakan, kampung saya nak balik tu, okey, dia kena sampai kat mana-mana dulu, lepas tu bila sampai betul kat Bukit Pentajam tu, dia patah balik tu, kat sini, dia hantar signal, mengatakan, aku terima. Lepas tu aku tolong bantu kau dengan mengeluarkan beberapa hormon. Boleh faham tak ni? So saya draw gambar ni gambar tulang belakang you. Bila cross section tu, sakit ni dia masuk kat situ, dia pergi kat tulang belakang, spinal cord tu, nampak tak spinal cord ni? Gambar dia kat sini, lepas tu pergi kat situ, tu dia naik kat situ. Okey, bila dia naik, ni tulang belakang ni, ataupun backbone kita, lepas tu bila dia sampai kat bahagian leher atas sikit, jumpalah dia punya, orang panggil brain stem. Otak kita punya base tu kat sini, semua tu dia panggil medulla, pons, brain, orang panggil midbrain kat sini semua ni. Tapi kat sini semua, masa dia nak naik pergi kat tempat otak you tadi, dia melalui 2-3 tempat. Satu contohnya dia panggil reticular formation. Tak apa, nama you jangan ingat. Tapi faham kenapa you tak boleh tidur. Sebab bila dia naik dia punya signal, dia masuk kat spinal cord ni, dia naik ke atas, bila dia lalu kawasan ni, kawasan hitam ni, dia ada signal tidur. Maksudnya you boleh terganggu tidur you, sehingga kan you rasa sakit tu sampai tak boleh tidur lah, ataupun tidur tapi terbangun-bangun punya sakit sangat. Ni reticular formation, tempat rasa tidur tak tidur, nyenyak tak nyenyak tu. Lepas tu otak kita juga ada yang dipanggil thalamus. Thalamus ni tempat proses sakit tu macam mana, tinggi ke rendah dan sebagainya. Ini tempat proses yang dia yang menghantarkan signal kepada otak untuk merasakan sakit tu. Tapi sebelum tu ada lagi yang dipanggil orang panggil hypothalamus. Hypothalamus ni, sebelum thalamus ni, hypothalamus ni bila dia lalu kawasan ni, dia juga bersembang dengan kawasan ni, kata aku tengah bawa signal sakit ni, kau tengoklah aku macam mana rasa. Bila dia nampak ni, hypothalamus ni, dia pun boleh menukar wajah perasaan you, yang berpeluh, yang rasa panik, yang rasa macam ni lah, ketar-ketar. Sebab apa? Dia tak biasa. Kalau sakit-sakit macam nak pitam ni, terhoyong-hayang semua, dia emosional dia kat sini. Tetapi yang lebih beremosi ialah amygdala ni, kawasan ni. Otak kita ni ada kawasan-kawasan yang merasa sedih, merasa depres, merasa nak give up, merasa meluat pada sakit, meradang, semua ni lah dia. Sebelum dia sampai ke otak kita ni. Faham tak faham? Kenapa malam ni saya nak cerita begitu? Sebab dia bukan masa sakit tu saja. Dia bukan masa kena arthritis ataupun tak boleh semayang, you cuma tak boleh semayang. Tapi emosi tak boleh semayang tu, faham tak? Merasa macam sengsara, macam kena hukuman, tu tak? Maklum saja, kadang-kadang orang yang biasa pergi sport sekarang dah kena pakai kerusi semayang, betul? Lepas tu dia rasa macam ada harapan ke tak ada harapan. Jadi semua-semua ni merupakan pengurusan sakit yang amat ketara. Kita kena jaga betul-betul. Dan saya nak bagi sikit lagi ilmu, iaitu rupa-rupanya Tuhan dah ada, saya kata apa tadi, otak tu boleh signal balik. Cuma kenapa kadang-kadang tak cukup, kita kena urut lagi. Ingat tak, katakan kita kena migraine, malam ni kita kena migraine, nak dengar Dr. Nordin cakap ni, dia datang. Kan migraine tu kadang-kadang tak tentu masa nak datang. Kalau ada cahaya yang cerah atau nampak bintang-bintang, kadang-kadang kan, dah mula dah tu, datang pula sebelah pula tu, kita dah tahu dia nak datang. Itu semua tadi signal-signal yang saya kata. Tapi migrainenya selalu kadang-kadang disebabkan gangguan blood pressure, ya, gangguan stres. Tapi balik pada cerita arthritis dan balik pada cerita gout terutama sekali, bila you bayangkan cucuk tadi, nampak tak cucuk ni tadi, betul?
Okey, itu kat ujung jari di luar. Itu dipanggil acute, maksudnya bukan kronik. Dia hilang dia punya jarum tu, dia hilang sakit dia, betul? Tetapi kalau kena arthritis kat sendi, ataupun kena tulang belakang punya sakit, ataupun kena sciatic nerve yang sampai kena bawa skru kat belakang tu, faham lah tu kan. Lepas tu apa lagi, kita kena gout pula. Gout tu pula, bayangkan jarum ni boleh keluar, tapi jarum yang dalam bentuk kristal tadi, kalau dia kena kat sendi, kata kat pergelangan tangan ke, pergelangan kaki ke, ibu jari kaki ke, dia bengkak semua tu disebabkan oleh tophi ataupun penghumpulan kristal-kristal yang dah sampai jadi berkapur putih tu. You bayangkan, you nak tarik keluar macam mana? Saya dah biasa tarik keluar pun tophi ni, dia main lagi banyak. Jadi sentiasa dia ada dia punya stimulus ataupun perangsang dia. Jadi dia punya peneraju dia ada sentiasa. Selagi mana you tak cabut benda tu, macam mana nak buat? Sebab itulah yang doktor Dok Sonok bagi ubat bertahun-tahun lamanya. Contohnya seperti allopurinol, macam saya ambil Febuxostat, siapa pernah dengar lagi, ambil colchicine kalau sakit datang, itulah gout nose semua tu. Lepas tu ada orang ambil lagi seperti ada nanti saya cerita 3 fasa atau 3 anak tangga taraf perubatan tentang sakit-sakit arthritis ataupun migraine ataupun sakit apa je yang sakit. Malam ni kita fokus pada sakit, tetapi yang saya berpengalaman cuma arthritis yang disebabkan oleh gout, gouty arthritis ataupun gout yang pure. Tapi sama je, fahamannya ialah ada punca sakit yang belum dikeluarkan. Yang kita duk rasa sakit tu adalah disebabkan oleh puncanya masih ada kat situ. Macam arthritis, tulang kita dah orang kata apa, hilang minyak hitam. Hilangnya minyak hitam tu menyebabkan dia punya melecet ataupun orang panggil macam nak melekat tulang ke tulang, bergesel, jadi itu merupakan punca. Macam mana kita nak hilangkan punca tu? Okey. So nombor 1 dah ready ni. So semua dah faham macam mana sakit boleh datang, dan sakit cuba dibantu oleh body kita sendiri yang Tuhan buat. Cantik dah, tapi selalunya sakit kita lebih teruk daripada yang signal Tuhan bagi untuk tutup tak cukup. Sampai macam tu tau. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mau tak mau kita kena belajar cari bantuan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Kenapa pula kita ambil simple sakit dulu yang kalau saya kata apa tu, dengan urut-urutan, migraine, semua ada tempat-tempat acupuncture point, betul tak? Siapa yang pandai urut, cari urat, kan boleh lega, betul tak? Kenapa boleh lega dan sebagainya? Dan kenapa pula kalau you ambil sampai fisioterapi, kadang-kadang you ambil ada TENS, transcutaneous electrical stimulation, yang dia bubuh wire-wire tu, lepas tu dia bubuh current semua tu. Dan kenapa kalau you ambil certain herbs, herba-herba atau rendam kaki, macam-macam lah, bekam dan sebagainya, ataupun buat di tempat saya moksa tu yang macam Chinese punya traditional bakar bagi panas tempat-tempat tertentu tu, kenapa boleh hilang juga? Kalau sakit-sakit tu boleh hilang disebabkan satu, dia melaraskan ataupun macam orang kata apa, longkang dah tersumbat, dia menjalankan tugasnya untuk mencuci. Yang penting ialah kita nak alirkan macam longkang tu airnya berjalan balik. Faham tak? Sebab kalau longkang tu tertutup, hujan semalaman macam kat Shah Alam ni, habis. Padahal hujan ataupun jalannya sama, cuma longkang tu tertutup. So, bila kita masukkan urut, kita buat bagi clearkan sikit, cari urat dan sebagainya tu, sebenarnya dia berkonsepkan apa? Dia berkonsepkan ada macam pintu. Tadi saya kata kat sini kan,
Bila dia sakit sini, kita urut, kita rasa lega. Macam mana boleh lega ni? Rupanya sementara dia nak naik ke atas tu, kan kat sini, sementara dia nak masuk dan naik ke atas tu, sampai kat sini je dia ada tol, dia ada gate. Gate tu kalau kita pandai urut, dia boleh tukar signal ataupun dia macam orang panggil tutup gate, pintu gate yang sakit tu, maka dia akan lega dan you rasa macam syok aja kan, betul tak? Tapi lama-kelamaan bila tak urut, dia mai balik. Itu yang dimaksudkan signal dan pintu tu kena sentiasa tertutup. Walaupun luka tu orang kata masih ada atau tidak. So, dalam sudut farmasi, apa dia buat? Dia bagi ubat lah supaya pintu tu ditutup selagi mana ubat tu menghasilkan efeknya. Contoh, kalau ubat tu tahan 8 jam, macam Panadol, you kena ambil lah 3 kali sehari, betul? Ada tak siapa yang sakit-sakit macam-macam tu dah boleh pergi kerja balik? No problem. Sakit menses pun, sama je konsep. Atau sakit apa saya kata tadi, you sakit apa lagi? Sakit ni lah, kadang-kadang cramp ke, dapat GERD dan sebagainya. Sakit juga kan? Tetapi yang lebih kronik ni, macam arthritis dan gout ni, dia sebenarnya takat-takat Panadol tak jalan. Betul-betul. Okay? Kalau takat Panadol boleh jalan tu tak serius. Bila dia dah mula kena makan, selain daripada ubat-ubat biasa, maksudnya ubat untuk mengurangkan uric acid katakan, untuk mengurangkan, kalau arthritis tu nak mengurangkan apa? Nak mengurangkan you punya masalah-masalah inflamasi, seperti gula tinggi dan sebagainya. Dia boleh membantu meningkatkan balik fluid atau cecair di bahagian tulang-tulang you. Okey, baik. Balik pada situ, itu dari segi diet mesti wajib kita jaga dulu sebelum kita fokus kepada ubat. Baik, diet yang paling penting malam ni saya nak tarik perhatian you adalah pada perkataan autophagy. Lain pada lain, banyak lagi tentang diet, tapi kita fokus tentang zat ataupun makanan yang kita duk ambil selalu tu. Yang penting sabar dulu apa nak makan, tapi apa yang kita nak buat dulu sebelum kita makan, iaitu kena cuci dulu. Orang kata apa, kalau tadi saya cerita longkang tu kan, kalau kita dah buka tempat yang jam tu, yang tersangkut tadi tu, kita buang sampah-sampah semua, okeylah, dah jalan lah. Kenapa dia sumbat balik? Sebab apa? Daun-daun yang jatuh tu masih lagi banyak ke atas sana yang belum bersih, disapu dan sebagainya. You boleh bayang tak? Berlaku selalu kat dalam kawasan rumah saya ni. Bila daun-daun jatuh, lepas hujan ke ribut ke apa-apa, siaplah tu, jaga-jagalah tu. So yang penting sekali ialah kita kena cuci dulu. Sel-sel kita boleh rupanya cuci dengan sendiri dengan bantuan kita tak makan beberapa jam. Itu yang dipanggil apa dia? Konsep autophagy. Autophagy dalam bahasa simpelnya ialah self-cleaning. Dia cuci sendiri. Tak payah panggil DBKL ke, tak payah panggil majlis pembandaran dengan lori dia nak datang semua. Tapi konsepnya sama. Bila autophagy kita buat, ataupun kita nak jadikan dalam body kita jadi first class, maksudnya all the time membersih dan terus membersih, berarti kita kena hampir, kalau orang yang sakit teruk malam ni dengar, you kena setiap hari berautophagy lah. Jadi, apa cara autophagy? Ni dia. Okay, ready? 3 cara. So, kita fokus ni. Sebab tu, tak semestinya apa you dengar malam ni menakutkan sangat kalau you rajin buat. Satu ialah berpuasa. Semua pernah dengar intermittent fasting, tak payah saya cerita lagi, you lebih pandai pada I. Setengah orang buat sampai 16-8 lah, puasa biasa pun 12-14 jam pun cukup, ya. Dan selalu saya kata buka puasa dengan more tu hati-hati, tak mau langsung more. Kalau masa sakit macam ni, minum air boleh, no problem. Lepas tu sahur cuma sikit-sikit je, okey? Ringan-ringan. Tapi ikut balik diet yang kita cerita tu supaya kita dapat minimum 14 hingga 15 jam. Yang abdalnya 16 jam lah kan, berpuasa. Sebab apa? Masa berpuasa dah confirm sel kita tengah membersihkan. Dan kalau dia selalu kita katakan 4-5 kali seminggu, ni lah, puasa air pun tak apa. Asalkan puasa jangan makan makanan besar, main meal, okey.
Takat nak kopi tanpa gula, teh tanpa gula, sedikit air kelapa, no problem. Tapi hydration mesti cukup. Terutama sekali siapa yang ada gout, diarthritis, air adalah nombor 1 selepas berpuasa. Saya ulang, berpuasa, air dulu. Lepas tu baru cerita pasal makanan. Baik, nombor 1 autophagy-nya cara ialah intermittent fasting. Nombor 2 ialah ikut hara hachi. Hara hachi ni orang Jepun yang hidup sampai 100 tahun lamanya. Mereka ramai-ramainya mengamalkan konsep makan 80% paling maksimum. Maksudnya kalau you boleh buat 70% lagi best. Maksudnya jangan penuhkan perut kalau waktu makan. Dalam 6 jam, 8 jam you dibuka pintu untuk makan tu kan, dalam intermittent fasting ada jendela makan, waktu makan. So dalam tu pun tak boleh makan lebih daripada 2 kali. Sekali makan katakan pukul 10 pagi, sekali lagi pukul 6.30 petang atau sebelum pukul 7. Sebab kita nak puasa daripada 7 malam tu, habis-habis sangat minum air sikit sebab takut kencing banyak, jangan minum air banyak malam. Lepas tu sampai pukul 9-10 besok baru kita buat breakfast yang sesuai. Okey. Dan macam tu je. Jadi setiap kali nak makan tu, kata hara hachi punya konsep ni ialah 80% maksimum. Jadi tak boleh langsung you belahak atau belahak ni apa, sedawa. Jangan. Kalau dah sampai sedawa berarti you dah 120%. Maksudnya ni amalan Nabi lagi dahsyat tu tak? 1/3, 1/3, 1/3. Nak kira-kira dia bukan 80%, cuma 33% campur air 33%, yang lain cuma tinggal kosong. Itu tak betul. Kita duk ikut Jepun lah, duk ikut Mak Saleh lah semua. Apa ni? Kita ada dah. Jadi betul lah yang dinamakan intermittent fasting, hara hachi tu. Lepas tu nombor 3 ialah baru kita fokus pada makanan. Dan yang penting sekali cari makanan yang tinggi zat tapi kurang kalori dan rendah glycemic index. Siapa faham? Contoh, yang berserat banyak atau yang macam buah-buahan lah kan, dia rasa sedap tetapi dia ada, of course ada yang high kalori lah. Tapi buah seteruk mana pun tak seteruk dengan nasi putih atau gula atau tepung, apa saja yang putih-putih tu kan, saya dah cerita banyak. So, kalau you belajar macam tu, you ambil benda yang berzat tapi tanpa memudaratkan. Saya ulang, zat tanpa mudarat. Best tak? Carilah. Dah kita belajar macam-macam. Tiap-tiap pagi saya sambil background dengan matahari itu saya buat video kat you. Itu live tu, recorded. Bukan direka-reka. Memang masa matahari naik saya buat tu. Sebab apa? Saya nak mengingatkan diri saya dan anda sentiasa supaya dengar. Selalu kita bagi 10 best food, 10 ni, semua tu best food tu, semua tu dah betul dah tu. Dia tinggi dengan zat, dia kurang dengan benda yang memudaratkan. Langsung you tak dengar saya suruh buka tin ke, bubur gula ke apa, langsung tak ada. Susu langsung tak dengar kan. Daging pun kita berhati-hati, betul? Terutama sekali daging yang cold meat tak ada langsung sebab dia berat. So kita nak benda yang berserat, ringan, maksudnya body tak rasa berat, makan cepat kenyang. Saya tak kata you sampai tak rasa kenyang langsung. 80% tu kenyang lah tu. Okey, baik, sambung. 3 ni dah cukup. Dari segi diet, ikut balik D&D tu ada pilihannya banyak, tetapi jangan terlalu lupa diri. Habis. Seterusnya, saudara sekalian, sementara body kita nak baikkan diri body ni, nak cuci tu kadang-kadang setengah penyakit yang dah kronik, hampir 5 ataupun 6 minggu belum tentu boleh baik lagi kan. Maksudnya 2-3 bulan baru nak lega. Sementara 2-3 bulan tu sakit tu nak buat apa? Dan kadang-kadang sakit 2-3 bulan dah baik pun dia kadang-kadang nak datang balik. Jenis kronik ni, you tahu kan, arthritis dengan gout dia kadang-kadang flare up. Tahu tak? Dia flare up, maksudnya dia boleh datang balik macam tu. So you kena bersedia all the time. Dan doktor selalu menyediakan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Seperti, apa dia, nama ubat-ubat yang famous tu. Cepat. Selain pada, you dah tahu Panadol, you dah tahu Ponston. Tak jalan. So, you kena ambil apa? Yes, Simflex, some people take Voltaren, some people ambil, apa lagi, Celebrex, Coxia. Nama-nama ni famous dah sekarang ni. Cukup banyak dan laku. Kadang-kadang you pergi farmasi tak ada pun, out of stock. Okey.
Sebab tak setengah orang boleh ambil Simplex, tak semua orang boleh ambil Akoxia. Dan kalau ada orang dah pandai-pandai nak ambil Tramadol, tu dah standard tangga kedua pula. Maksudnya yang ni dah tak boleh, baru pergi satu lagi nama codeine. So nama-nama macam ni dah ada opium. Maksudnya konsep morfin dah. Tapi belum lagi, dia semi-morfin, belum lagi. Okey, dah teruk tu. Dua-dua ni ada kesan sampingan yang dahsyat-dahsyat. Kalau dah ambil, ialah orang yang kronik. Kronik ni maksudnya lebih pada 6 bulan. Lebih pada 6 tahun, kebanyakan daripada kita ni. Kadang-kadang dia ada, orang panggil constipation. Kadang-kadang dia ada gastritis. Kadang-kadang dia ada ulcer. Yang paling takut dia ada masalah asma. Jangan ambil. Okey, jaga baik-baik. Lepas tu kalau you ada blood pressure, jaga baik-baik, boleh naik lagi. Kalau you ada masalah kidney failure ataupun dah mula kena kidney failure awal ni pun bahaya. Okey, so you kena control betul-betul. Tapi you tanyalah hati you, habis nak makan ubat apa doktor? Sabar sekejap. Cardiovascular, boleh sampai penyakit jantung pun. Dan last kali boleh kena stroke pun. Ni ubat-ubat ni semua. Yang biasa-biasa je beli kat farmasi ni. So you kena be very careful sebab apabila dah sampai peringkat tahap ketiga, tangga ketiga, kan saya kata 1, 2, 3, yang paling tinggi 3, sakit yang sampai kena hospitalize. Tu selalunya dia bagi morfin. Kalau tak baik juga, dia buat drip pula. Kalau tak baik juga, dia bagi sampai 24 jam. Ada jenis yang masuk 24 jam tu. Morfin all the time. Dan selalunya diberi kepada orang yang dah nak goodbye tu. Yang dah nazak. Tetapi orang sakit teruk pun boleh dibagi macam tu. Supaya dia sampai hilang dia punya sakit sangat-sangat tu. You jangan main kalau retak. Kalau kaki kita nak patah, sakitnya jangan main. Bukan patah tau, baru nak patah. Kan macam saya yang belakang tu dah lari je. Bukan terkeluar lagi, baru lari tak sampai 1 cm cukup. Hari Senin ni kena follow up, pergi check dah masuk balik betul-betul tak, skru dah masuk ni. Itu contoh yang saya boleh cerita pada you all, yang mau tak mau kita kena minta bantuan juga. Tetapi disebabkan terlalu banyak sangat dia punya perkesan sampingan, saya pun tak tahan. Sebab itulah saya nak cerita pada anda yang boleh baik dengan semua yang saya cerita tadi dah cukup. Tapi selalunya, minta maaf cakap, jarang-jarang dia cuma boleh baik begitu saja. Kecuali you disiplin gila-gila, makanan you dulu kena jaga, saya kata tadi, dan cuci selalu. Maksudnya cuci dengan apa? Cuci dengan ni lah, makanan, minuman yang baik-baik. Kalau you salah-salah hari bulan, you tak cukup probiotik, prebiotik, kena betul-betul ambil. Sebab tu saya buat apa nama bioserat tu. You tulis kat situ sekejap, bioserat. Boleh ingat tak? B-I-O, bioserat lah. Dalam tu khas saya buat bagi mereka yang tengah sakit. You tahulah, tak sakit pun kena makan juga. Sebab dalam tu ada probiotik, prebiotik, ada Arabic gum semua untuk menjaga bahagian bakteria juga. Sebab nak keluarkan dopamin, serotonin, endorfin semua tu, yang bantu siapa? Bakteria tau. Jadi masa sakit pula kadang-kadang ambil antibiotik lagi, habis rosak perut kita. 1, bioserat. Tu yang saya minta you ingat ya. Tapi yang masa tengah sakit betul-betul, ini saya punya cara rawatan. Saya ambil, kalau sakit tu sikit-sikit, saya cuma ambil NG+. Pernah dengar? Pernah saya cerita berkali-kali, you refer balik kat D&D Spice tu. Pernah satu ketika dulu saya keluarkan, ni namanya apa, suppress. Lepas tu saya sejukkan sikit sebab dia dah, orang panggil mahal. Dia punya raw material tu. Maklum sajalah nak cari bunga Padma lagi, nak cari kurma yang special, nak cari apa yang kita masuk dalam tu, rancang besi kat Pahang tu. Tak senang nak cari semua-semua tu. Tetapi bila dia naik harga menggila-gila, saya tak mampu, saya kata, dan pesakit saya pun tak mampu. So saya minta dia bagi balik harga lama. So dapatlah kita keluarkan balik suppress. Sebenarnya yang ni yang paling special, yang menghidupkan saya balik melalui Allah SWT lah, dengan izin Allah SWT of course. Ya. Tapi kita berusaha membantu ramai lagi rakyat lain. Jadi malam ni saya nak cerita, sementara kita nak autophagy tu, dia bukan boleh, saya kata baik terus menerus. So kita kena support dengan painkiller. Bukan ubat, tapi sebagai bantuan mententeramkan
sakit-sakit tu dengan suppress. D&D suppress ni kan dia punya ilmu tu orang ataupun zaman tok nenek dulu punya secret-secret dia orang tu kita permodernkan. Dahsyat ni. Dia tidak ada side effect apa-apa, you tak akan rasa pening, tak akan rasa nak cirit ke, nak rasa sembelit ke. Itu selalunya masalah-masalah ubat-ubatan. Dan you boleh makan kalau you ada masalah. Oh, satu lagi of course lah. Bila cakap ada masalah tu selalunya masalah buah pinggang. Gout, arthritis dan semua sakit-sakit yang bisa-bisa, you jangan melawak. Ni kloto ni adalah untuk buah pinggang. Tahu sangat-sangat kan? Saya selalu cerita dan ni dah order lagi sekali. Dah habis dah. First order saya ambil cuma 500 botol dah habis. Saya order lagi 1000 botol. Mungkin dalam sebulan ni habis jugalah. Sebab orang dah tahu. Walaupun dia mahal sikit, tapi dia punya impact tu dahsyat. Dan belum lagi lah ada scammer yang boleh buat ni. You hati-hati ya. Kalau ada orang lain kata dia ada kloto, you buat masa ni jangan percaya. Sebab saya dah cari satu Malaysia, satu Asia ni susah nak dapat kloto. Faham tak? Okey. Habis. Sebagai summary-nya, jangan lupa kepada suppress. Hidup saya sekarang bergantungan selain pada diet, saya masih lagi ambil kloto sebab buah pinggang sentiasa kena bersih selalu. Sebab itulah ibu kepada rawatan sakit. Sementara sakitnya boleh kita makan melalui suppress. Dah? Kalau dapat 2 ni saja lah hidup you. Bagi mereka yang tak cukup duit, ambil 2 ni sahaja. Yang lain tu yang ada kewangan, jangan lupa kepada kita punya sachet inci, vitamin D, 3K2, itu memang bagus sekali. Faham? Okey, cukup dulu saudara sekalian. Terima kasih. Malam ni you jangan putus asa. Buat betul-betul. Saya memang bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana memberi rezeki melalui suppress ni. Yang ni memang orang kata apa, bagi peluang saya pergi umrah balik, selain daripada operation tu kan sakit juga kan. So sakit tu ditenteramkan. Katanya ditenteramkan. Bukan ubat ya, tapi sebagai suplemen. Apa saja yang saya cuba malam ni tidak berbentuk ubat. Yang tu yang best sekali. Semoga hidup anda bahagia di dunia dan akhirat anda syurga. Jangan lupa senyum seumur. Let go, feel good all the time. Bye.